Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Sofia binti Muhammad Solihin dari kelas 2 Abdul Hasan. Kawan-kawan, lihat di belakang badan saya. Ada sayap kan? Cuba kawan-kawan teka. Haiwan apakah ini? Apa? Lama-lama? Betul. Pada hari ini, saya akan bercerita kisah haiwan di hutan, iaitu sang kancil dengan sang buaya. Mari dengarkan ya. Pada pagi yang indah, sang kancil berjalan-jalan di dalam hutan. Tiba-tiba berasa sangat lapar. Kemudian dia ternampak satu pokok rambutan di seberang sungai. Alangkah seronoknya jika aku dapat makan buah rambutan. Pasti aku kenyang. Sang buaya muncul untuk menangkap kaki sang kancil. Aku akan gunakan buaya untuk ke seberang sungai. Buaya, Raja Sulaiman, cepat semua buaya ke mana? Apa? Iya, Kak Kancil. Buaya beratur. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1. Alah, aku tak tahu mengira lah. Tak apa buaya. Biar aku yang kira. 1, 2, 3, nakuk. Kepala buaya aku ketuk. Sang kancil mengira sambil menyanyi dan berjaya ke seberang sungai. Sebenarnya Raja Sulaiman tidak ingin menjumpa kamu. Aku hanya ingin makan buah rambutan. Alahai buaya, kesian buaya, kena tipu oleh sang kancil. Sang kancil bijak gunakan helak agar impian kancil itu capai. Pengajaran daripada cerita ini ialah gunakan akal terfikiran untuk selesaikan masalah. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang nanti. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ma'assalam.